Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa salli ala rasulil karim amma ba'. Antara malam-malam Ramadan terdapat satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Malam yang sangat diberkati dan merupakan malam kebaikan. Dalam Al-Quran yang suci telah diberitahu bahawa Lailatul Qadar adalah lebih afdal pada 1000 bulan. 1000 bulan adalah sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sungguh bertuahlah orang yang mendapat taufik untuk beribadat pada malam itu. Siapa yang dapat beribadat pada malam tersebut, seolah-olah dia telah menghabiskan masa selama 83 tahun 4 bulan lebih dalam keadaan beribadat. Kalau yang lebih itu pun tidak diketahui berapa bulankah lebih daripada 1000 bulan. Pada hakikatnya ini adalah satu nikmat yang sangat besar bagi mereka yang tahu menghargainya. Lailatul Qadar adalah hadiah yang tidak ternilai yang telah dikurniakan. Terdapat satu hadis dalam kitab Ad-Durr Mansur yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah bersabda, Lailatul Qadar hanya diberikan Allah SWT kepada umatku saja. Umat-umat sebelum ini tidak mendapatnya. Terdapat berbagai riwayat yang telah menerangkan sebab pengurniaan itu. Dalam setengah hadis diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melihat umur umat-umat terdahulu yang sangat panjang, sedangkan umur umat baginda SAW adalah sangat pendek. Adalah tidak mungkin untuk mereka menyamai ibadat umat terdahulu. Oleh kerana itu Nabi SAW indikasi oleh Allah SWT telah bersedih untuk mengimbangkan. Kerana itulah malam tersebut telah dikurniakan. Seandainya siapa yang bertuah memperolehi malam tersebut 10 kali sahaja dalam hidupnya dan menghabiskan malam itu beribadat, maka seolah-olah dia telah menghabiskan masa lebih daripada 834 tahun 4 bulan dalam ibadat yang sempurna. Dapat diketahui juga daripada setengah riwayat lain bahawa Nabi SAW telah menyebut tentang seorang lelaki dalam kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan masa 1000 bulan dengan berjihad di jalan Allah SWT. Mendengarkan itu, para sahabat radhiyallahu anhum telah mula cemburu. Untuk mengatasinya, Allah SWT telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Dan satu riwayat lain dinyatakan bahawa Nabi SAW telah menyebut mengenai 4 orang, iaitu Nabi Ayub AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Hizqil AS dan Nabi Yusya AS, yang masing-masing telah beribadat selama 80 tahun dan tidak menderhakai Allah SWT walau sekelip mata pun. Perkara ini telah datang menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum kehairanan. Lalu Sayyidina Jibril AS pun datang dan memperdengarkan surah Al-Qadar. Selain itu ada juga riwayat-riwayat yang lain. Biasanya sebab berlaku perselisihan dalam riwayat-riwayat ini adalah kerana berbagai-bagai kisah berlaku pada satu masa yang sama. Kemudian barulah ayat Al-Quran yang berkenaan diturunkan. Maka ayat itu boleh dikaitkan dengan semua kisah, walau apa jua bentuk asbabun nuzul sekalipun. Namun Lailatul Qadar tetap merupakan satu kurniaan yang sangat besar kepada Allah umat Nabi Muhammad SAW. Malam tersebut ialah kurniaan Allah SWT dan kemampuan untuk beramal pada malam tersebut itu pun adalah hanya dengan taufiknya. Sepatutnya kita cemburu terhadap para Allah yang telah berkata, sejak daripada balik lagi saya tidak pernah terlepas pada beribadat pada Lailatul Qadar. Walau bagaimanapun berlaku perselisihan yang terlalu banyak dalam kalangan orang Islam dalam menentukan malam tersebut, hampir mencecah 50 pendapat, dan untuk meliputi kedua pendapat ini adalah sukar. Hanya pendapat-pendapat yang masyhur akan disebutkan nanti. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.